Jabatan Audit Negara JAN perlu merancang dan melaksanakan ikhtiar baru termasuk menubuhkan pasukan khas supaya sistem pengauditan lebih berkesan, pantas serta tidak membebankan rakyat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan audit perlu diteruskan berorientasikan impak maksimum dan bukan sekadar menjadi rutin tanpa hasil yang memanfaatkan rakyat. Walaupun sistem pengauditan telus dan baik, beliau berkata prosesnya mesti disegerakan kerana kelewatan boleh membuka ruang kepada ketirisan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada Majlis Peluncuran Sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara di Putrajaya pada 26 Januari. Harus disegerakan. Ya. Kalau kita kata kita baik, telus dalam sistem pengauditan, tetapi lembab dan lambat, dia akan menyebabkan memberikan ruang ketirisan berlaku. Sebab itu, audit itu harus lebih pantas dan tepat.